Kalau kerja kuat buat semua orang kaya, maka orang biasa-biasa dah jadi jutawan lama dah. Sebab apa? Sebab orang yang paling kuat ni orang yang biasa-biasa lah kan. Mereka yang biasa bangun pagi-pagi pergi kerja, beat the traffic, yang kerja dekat construction site, yang kerja siang malam, yang OT tak tahu berapa banyak claim dia buat. Tapi realiti, orang biasa-biasa yang penat bekerja ni lah yang sebenarnya paling susah. Hai, Assalamualaikum semua. Jadi balik kepada soalan kenapa ya? Sebab masalah sebenar bukan usaha. Masalah sebenar ialah apa? Iaitu cara kita diajar tentang duit itu sebenarnya salah sejak pada kecil. Dan inilah yang cuba dibongkarkan oleh Robert Kiyosaki dalam buku beliau yang telah mengubah berjuta manusia. Rich Dad, Poor Dad. Nah, hari ini saya nak ringkaskan kepada anda pelajaran yang penting dari buku ini yang mungkin akan ubah cara anda melihat dunia, kerja dan juga mungkin masa depan untuk selamanya. Dalam buku ini, Kiyosaki ceritakan tentang dua figura ayah dalam hidupnya. Yang pertama, ayah kandung dia sendiri. Seorang yang sangat bijak, kelulusan tinggi, kerja kerajaan, punya jawatan yang dihormati. Tapi ayah Robert Kiyosaki ini sering bagi tahu kat dia, belajar rajin, dapat kerja bagus, masuk kerajaan, cari gaji tetap. Ini dipanggil sebagai poor dad. Bukan sebab ayah dia miskin, harta bukan sebab miskin harta semata-mata, tapi sebenarnya dia kata ayah dia miskin daripada segi kefahaman tentang duit. Yang kedua juga dipanggil pula sebagai rich dad, seorang usahawan. Tak ada degree tinggi tapi cara dia fikir sangat berbeza tentang wang. Dia tak ajar pergi kerja kuat, tapi dia ajar fikir macam mana business owner fikir. Di sinilah konflik bermula. Satu ajar kerja kuat untuk dapatkan duit, satu lagi ajar you kena bagi duit tu kerja untuk awak. Nampak tak beza dia? Dan dari pemikiran inilah dunia mereka pisah jauh. Rich dad, poor dad. Cuba fikir, sejak kecil kita disuruh masuk sekolah, ambil SPM, skor masuk SPM, dapat universiti, masuk universiti, skor masuk kat universiti. Lepas tu cari kerja, nak kerja naik pangkat, beli rumah, beli kereta, kerja, simpan duit sampai pencen. Tapi kita tak pernah diajar apa itu aset, apa itu liability. Macam mana nak dapat passive income, macam mana nak gandakan duit kita. Sekolah tak ajar benda ni. Kita diajar, kita kena kerja kuat untuk naik pangkat supaya naik gaji. Bukan bina sistem supaya kita tak perlu kerja selama-lamanya. Dan inilah punca ramai orang yang bergaji besar tetap hidup dalam hutang. Dia ada kereta besar, tapi dia rasa kosong. Ada jawatan yang hebat, tapi hidup penuh tekanan. Kerana hidup dia bergantung. Semua benda, semua income dia hanya pada satu sumber. Iaitu apa? Salary, gaji. Sedangkan orang kaya, mereka bina banyak sumber pendapatan. Dia tak hanya depends pada gaji sahaja. Sekarang saya nak share bahagian paling mind-blowing dalam buku ini bagi saya lah. Ini satu perkara yang sangat simple, tapi ramai yang bukan tak tahu, tak indah, ataupun tak perasan. Iaitu asset versus liability. Orang biasa fikir rumah adalah aset, kereta adalah aset. Rich Dad kata ini semua salah. Kalau rumah itu tak masukkan duit ke poket anda setiap bulan, itu bukan aset, itu adalah liability. Kalau kereta tu hanya keluarkan duit anda, bayar minyak, bayar maintenance, kena bayar setiap bulan, itu liability. Definisi sebenar aset, apa saja yang masukkan duit dalam poket anda, itu baru aset. Contoh, rumah sewa. Nampak? Duit masuk. Kedai sewa. Nampak? Duit masuk. Bisnes yang jalan tanpa kita perlu ada. Duit masuk. Royalty, buku, royalty lagu, konten, saham yang beri dividen. Ini semua adalah aset. Contoh liability. Rumah yang kita duduk tu, liability yang kena bayar. Kereta yang kita tukar untuk gaya hidup, gadgets, baru setiap tahun, hutang kad kredit. Gaya hidup ni sebenarnya perangkap paling besar orang muda. Mereka kejar gaya hidup orang kaya tanpa bina aset orang kaya. Akhirnya mereka nampak kaya, tapi sebenarnya berhutang. Ini perbezaan besar. Orang miskin, dia nak nampak kaya. Orang kaya, dia nak jadi kaya. Lain. Tak sama. Walaupun nampak macam sama.
Bayangkan seseorang gaji dia naik daripada 3,000, pam, naik 8,000. Daripada 8,000, pam, naik 15,000. Naik besar kan, banyak kan? Tapi kenapa walaupun dah naik banyak, berlipat ganda, tapi masih mengeluh? Tak cukup duit lah. Jawapan dia senang je. Tak ada magic formula. Jawapan dia, bila gaji naik, dia punya expenses pun naik, pembelanjaan pun naik. Dulu rumah biasa, tukar rumah lebih besar. Kereta biasa, tukar kereta lebih power. Makan mahal. Dulu makan mamak, sekarang nak makan kat restoran. Gaya hidup pun lebih mahal. Tanpa bina aset, anda akan sentiasa bekerja untuk tampung gaya hidup ini. Makin membesar dan makin membesar expenses. Rich Dad kata, it's not how much you make, it is how much you keep. Bukan berapa banyak anda dapat, tapi berapa banyak anda simpan dan anda boleh compound, boleh gandakan duit. Itu yang terbaik. Bagi saya, pelajaran paling besar dalam buku ini ialah ilmu adalah aset paling mahal di dunia. Sebab itu saya bangunkan Akademik Dr. Aizul Amar. Bukan sebab semata-mata nak buat duit. Tapi sebab saya nak cipta masyarakat yang pertama bijak tentang safety, tentang keselamatan. Tahu bagaimana nak menyelamatkan nyawa. Tidak panik bila berlakunya kecemasan. Sebab ilmu adalah pelaburan paling selamat. Kereta boleh rosak, rumah boleh terbakar, saham boleh jatuh. Tapi ilmu yang ada pada kita, tak ada sesiapa yang boleh rampas. Dan apabila anda gunakan ilmu itu untuk bantu orang lain, itulah pelaburan paling mahal nilainya bagi saya. Hari ini, jangan tanya diri anda bagaimana nak cepat kaya. Tukar-tukar soalan tu. Soalan tu salah, macam nak cepat kaya pula. Sebaliknya tanya, bagaimana saya nak bina aset, bukan liability. Sebab bila duit anda dah bekerja untuk anda, hari itulah anda betul-betul bebas. Dan mungkin selepas ini, anda akan mula berfikir lain sikit tentang kerja, tentang duit, tentang masa depan anak-anak anda. Kerana itulah tujuan sebenar buku Rich Dad Poor Dad. Kalau anda betul-betul nak belajar, ambil waktu baca buku ni, sangat recommended. Walaupun mula saya nak buka buku ni, kata, buku ni dah lama kot, ramai orang dah baca. Tapi bila saya cakap dengan ramai orang sebenarnya masih tak jelas. So, terima kasih kerana menonton. Sekiranya anda suka video ini, mohon untuk subscribe, untuk like, untuk komen dan share. Semoga video ini memberi manfaat kepada semua. Sekian, Akademik Dr. Aizul Amar, pembelajaran sepanjang hayat.